pembesar anak-anak muda yang tak ada ilmu, apa yang dia buat? Dapat gaji pertama pergi buat loan. Beli saja satu kereta, hilang kemampuan menabung 1,000 sebulan. Itulah apa yang saya belajar dengan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Alhamdulillah, saya sangat-sangat bersyukur ketika saya usia muda ni, saya dapat kenal dengan beliau, saya juga dapat belajar ilmu membina kekayaan dengan beliau, ilmu kewangan dengan beliau. Beliau merupakan penulis buku wang emas dan juga misi bebas hutang. Kata beliau, dalam membina kekayaan, tabungan pertama yang sepatutnya kita kena ada adalah sebanyak 3 bulan gaji. Dapat gaji pertama, cepat-cepat cukupkan 3 bulan gaji sebagai simpanan. Contohnya, kalau gaji RM2,000, minimal 30% ataupun 50% masuk kepada saving. Kesilapan besar anak-anak muda yang tak ada ilmu, apa yang dia buat? Dapat gaji pertama, pergi buat loan. Pergi beli kereta pertama yang paling mampu. Baru masuk kerja, pergi ke bank, tanya pada bank, kereta apa yang paling saya mampu beli. Kalau dengan gaji saya ni, dapat tak saya beli Honda? Bank kata lulus. Tuan puan, tak kiralah kereta Honda ke, kereta paling murah ke, once kita beli kereta, terus kita akan hilang kemampuan untuk menabung 1,000 sebulan. Jadi, dapat gaji pertama, fokus kita adalah saving sebanyak 3 bulan gaji. Dah ada 3 bulan gaji, target seterusnya ialah saving sebanyak 6 hingga 12 bulan gaji. Mentor saya kata, siapa yang ada 6 hingga 12 bulan gaji, istilah kewangan dipanggil financially secure. Kewangan dia dalam keadaan yang selamat. Anything happen, dia boleh bertahan selama 6 hingga 12 bulan. Cik Awi, saya ni dah berusaha nak saving, tapi asyik korek balik simpanan. Tuan puan, saya syorkan untuk tuan puan saving dalam bentuk emas. Alhamdulillah, saya dah 2 tahun menyimpan emas dengan Public Gold. Saya dah berjaya ada saving sebanyak 5 angka. Saya tak pernah jual poin emas saya tu untuk perkara-perkara yang tak perlu. Jadi untuk pastikan tuan puan punya simpanan tu tak mudah bocor dan kekal untuk jangka masa yang panjang, belajarlah simpan emas. Nak belajar menggunakan simpanan emas, boleh refer pin video saya untuk daftar akaun emas secara percuma. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!